tak boleh tidur malam berbulan-bulan, akhirnya selepas seminggu amalkan Resvi, dapat tidur nyenyak, tidur awal dan hilang masalah insomnia. Alhamdulillah Kak El sangat excited nak kongsi satu feedback daripada customer yang ada masalah ni. Kita panggil Puan G. Sebenarnya kalau anda di fasa menopause atau hadapi masalah susah nak tidur atau insomnia, ibu-ibu, anda tak bersendirian. Tidur yang terganggu boleh jejaskan tenaga, emosi dan kualiti hidup seharian. Hari ini, Kak El nak kongsikan satu kisah benar daripada seorang customer Kak El yang sebelum ni hadapi masalah insomnia yang teruk tapi akhirnya dapat penyelesaian dengan Resvi. Okey, pelanggan ni berkongsi, boleh tengok screenshot ni, kalau sebelum ni hanya boleh tidur pukul 3 atau 4 pagi. Bayangkan boleh tidur sehari 1 hingga 2 jam sahaja dan benda ni berulang setiap hari. Pukul 5 pagi dah kena bangun tapi siangnya dia mengantuk teruk sampai kualiti kerja terjejas. Bayangkan nak fokus di tempat kerja pun susah sebab badan terlalu letih dan otak rasa blur, rasa kabur. Susah nak fokus. Masalah ni makin membebankan sebab dia berada di fasa menopause, hormon tak stabil, emosi terganggu dan paling mencabar nak tidur pun susah. Tapi Alhamdulillah lepas konsisten amal Resvi, walaupun baru seminggu, keadaan dia mula berubah. Tidur lebih lena, badan lebih segar waktu bangun pagi dan emosi pun lebih stabil. Pelanggan ni sendiri cakap Resvi ni betul-betul power untuk bantu masalah insomnia. Sebab apa? Sebab dalam Resvi ni ada polifenol yang bantu membaiki sel badan, menyokong keseimbangan hormon dan paling penting bantu tubuh untuk relax secara natural. Resvi ni bantu otak untuk masuk mood relax. Jadi kita senang nak tidur. Dan yang paling penting kita dapat deep sleep. Dan bestnya bila masalah tidur ni selesai, banyak perkara lain dalam hidup akan jadi lebih baik. Percayalah. Sebab tidur ni dia akan effect the whole day. Pertama, badan lebih bertenaga. Tak lagi lesu atau rasa lemau sepanjang hari. Yang kedua, mood lebih stabil. Tak mudah marah, tak mudah stres, tak mudah sentap. Yang ketiga, kesihatan lebih terjamin. Tidur yang cukup bantu jaga hormon, kawal tekanan darah dan lindung kesihatan jantung kita. Dan yang keempat, fokus lebih tajam, lebih produktif dan boleh beri tumpuan penuh dalam kerja seharian esoknya. Kalaulah ibu-ibu, mama-mama atau anda tengah hadapi masalah insomnia sebab menopause atau faktor lain, jangan biar ia berlarutan. Anda berhak untuk rasa sihat, segar dan gembira setiap hari. Dapatkan Resvi sekarang, ini adalah investment untuk kesihatan anda. Jadi perubahan luar biasa ni. Boleh klik link di bio ataupun klik link di description untuk saya respon dengan lebih cepat. Saya Laila Muhtar, bantu wanita untuk lebih sihat, bertenaga dan menghargai diri sendiri.